Hai, aku K daripada Kaki Speed. So, hari ni aku nak tunjuk kat korang OBD meter Luffy punya special function. Special untuk Honda. Okay guys, so sekarang ni Universal punya version, kita nak tukar kepada Honda punya version. Okay, korang pergi kat menu dia, korang cari sistem setup. Masuk kat dalam ni, turun sampai bawah, cari choose system. Okay, so kat sini ada Universal Honda. So kita pilih yang Honda version. Okay, bila korang tekan je, dia akan restart sistem ni, tukar kepada Honda system. Okay, so sekarang kita dah berada dekat Honda punya sistem. Okay, so untuk nak tengok function dia, kau boleh pergi kat menu balik, korang pergi dekat ada setup. Okay, so kat sini ada banyak lah dia punya function kan. Salah satunya auto lock. Okay, auto lock ni kau boleh pilih ikut GPS speed, boleh ikut OBD speed, nak off pun boleh. So sekarang kita tunjuk contoh untuk gear D. So bila kau masuk gear D je, dia akan auto lock. Okay, untuk buka balik kau boleh set juga untuk park unlock door. Okay, park unlock door ni kita on. So bila kau masuk gear P je, dia akan auto unlock. Ni salah satu function untuk Honda yang model lama macam ni, FC yang first model, dia tak ada auto lock function. Sama juga dengan model-model Honda lain yang FD, GM6. So korang boleh pakai juga function ni. Okey, selain tu ada juga function macam open door flashing. Benda ni kau boleh on atau off lah. Contoh bila kau buka pintu, okey, akan ada double signal. Alright. So kalau kau tak nak pakai function ni, kau boleh off kan lah. Bila kau dah off, dah tak ada. Lepas tu untuk reverse pun boleh juga. Reverse kau boleh on off. Bila kau masuk reverse, okey, selain daripada lampu reverse, dia akan on double signal. Okey, so function ni memang best. Kalau siapa pengguna Honda yang Honda model lama yang tak ada auto lock semua, korang boleh pakai Luffy meter ni untuk aktifkan function special untuk Honda. Okey, so macam itulah setup untuk Honda sistem Luffy OBD meter ni. So kalau korang nak dapatkan OBD meter ni, korang boleh terus layari website www.luffymalaysia.com. Jumpa lagi.